roti je. Salam Jumaat semua, saudara-saudari. Semalam Exora yang kita dah guna 15 tahun, yang telah kita gunakan untuk aktiviti kemasyarakatan ni dalam 7-8 tahun ini, digunakan untuk aktiviti-aktiviti masyarakat ini. Semalam Exora overheated. Jadi pagi tadi Farid telah hantar ke bengkel dan bengkel mendapati ada masalah yang agak besar dengan Exora dan memerlukan Exora ni kena buat overhaul. Sebab dia punya gasket dia sampai terbakar, gasket atas terbakar, dan ini adalah salah satu unexpected punya perbelanjaan untuk Exora. Exora ni dia banyak sangat yang kita gunakan sebab inilah kenderaan kita, satu-satunya kenderaan kita yang kita gunakan. Sama ada untuk kesana kemari, kita gunakan untuk angkat barang, kita gunakan untuk agihkan makanan, kita gunakan untuk bawa asnaf kesana kemari, kita gunakan untuk bawa keluarga yang tak boleh nak ke hospital, kita gunakan untuk bawa orang pergi cuba buat kaki, bawa kerusi roda dan macam-macam lagi. So jadi saya dengan rendah dirilah jika ada saudara-saudari yang ingin menaja perjuangan di mana sebahagiannya kita akan gunakan untuk Exora ini, membaiki Exora ini, saya dengan rendah diri meminta secara berbesar hati jika saudara-saudari boleh membantu meringankan beban ini, sebab bulan ni memang sangat-sangat teruk pada kami. Jualan kami, jualan yang paling teruk lah, dengan jualan bulanan tak sampai RM25,000 bulan ini, kerana kekangan media sosial yang menyebabkan kami berhadapan dengan masalah daripada segi aktiviti jualan. Sejak kami lancarkan pada awal bulan tabung taja perjuangan ni, kami dapat dalam 30% daripada apa yang kami sasarkan. Walaupun kami kata untuk taja perjuangan, kami masih lagi gunakan untuk aktiviti-aktiviti komuniti. So jadi saudara-saudari, saya dengan rendah dirilah jika saudara-saudari boleh bantu kami. Kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, sebab nak beli kenderaan baru memang kami tak mampu. Dan kita kena pastikan Exora ini boleh berfungsi supaya Exora ini boleh terus berkhidmat kepada masyarakat. Terima kasih saudara-saudari atas sumbangan dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk tengok video ni. Roti je ni. Tolong bagi roti je. Tahu tak ada